tak ikut ya, maksudnya abang tak sayangkan ya tau. Maafkanlah andai aku tak sempurna, janji aku pasti berimu bahagia. Video apa ni? Weh, asteroid tak lama lagi nak menghantam bumi. Kalau korang tak percaya, tengok batu ni. Saya jumpa kat belakang rumah semalam. Tunggu apa lagi? Cepatlah cari tempat perlindungan. Oh, aku kena bagi tahu lagi aku ni. Abang, sini. Ambil ni. Bang, tengok ni. Dia tadi tengok ada TikTok ni, dia cakap influencer memang dia kenal ni. Dia selalu cakap benda betul ni. Cuba tengok ni. Mana? Weh, asteroid tak lama Apa lagi ni nak menghantam bumi. Ada asteroid nak jatuh? Tengok batu ni. Batu Saya belakang jumpa kat belakang rumah? semalam. Boleh percaya ke ni? Tunggu apa lagi? Cepatlah cari tempat Tak perlindungan. mungkin lah ni. Dah, saya tak percaya ni, saya tak percaya. Apa ni tak jangan cakap ya? Apa yang cakap ni semua betul. Ya dah tengok banyak kali dah. Influencer dia memang cakap semua betul. A sampai Z. Dia kata asteroid nak hentam bumi lagi 2 hari. Hentam bumi lagi 2 hari tak? Tengok batu dia, tengok ni batu dia ni. Dia tak pernah nampak batu ni daripada ni. Ya nak abang dengan boboh jangan dia cakap. Kita kena kemas baju-baju kita sekarang. Boleh? Okey, baik. Abang nak ikut ya ke tak nak? Apa yang dia tengok semua betul tau. Nak ikut ya tak nak? Kalau abang tak ikut ya, maksudnya abang tak sayangkan ya tau. Yelah. Perempuan semua betul. Jomlah siap. Iyah dengan kaum kerabat ni nak pergi mana petang-petang ni? Dengan beg bagai. Apa yang kau kabut sangat ni? Hai Mr. Faris. Tadi Gaya ada tengok satu konten ni, dia kata asteroid nak hantar bumi lagi 2 hari. Ya je korang ni. Kau tengok kat mana? Abang sini. Abang bagi info. Tengok ni. Video viral. Oh, video-video macam ni korang percaya? Korang ni mudah sangat percaya. Ni, dengar ni. Aku nak cakap ni. Jadi, korang yang dekat luar tu tahu tak asteroid tu apa? Okey, asteroid ni sebenarnya adalah batuan dalam sistem suria yang mengelilingi matahari. Dalam sistem suria, banyak asteroid yang dapat ditemui di antara planet Mushtari dan juga planet Marikh. Kawasan ni lah yang kita panggil sebagai jalur asteroid. Asteroid ni terdiri daripada pelbagai unsur, antaranya batuan silika, nikel dan juga besi tau. Asteroid ni juga boleh berlanggar sesama sendiri ataupun dengan objek lain dan boleh terhempas ke planet-planet, termasuklah bumi tau. Antara hentaman yang popular adalah hentaman Chicxulub yang dikatakan menjadi punca pupusnya dinosaur dan juga hentaman Chelyabinsk yang berlaku di Rusia pada tahun 2013. Lagi satu, korang nak tahu tak? Saintis sebenarnya memerhatikan trajektori asteroid ni untuk persediaan kalau-kalau ada sebarang ancaman terhadap bumi. Ada juga saintis yang membawa idea untuk meletupkan asteroid ataupun melencongkan trajektori asteroid. Manalah tahu kan, kalau asteroid ni datang terlalu dekat sangat, macam mana nanti? Ingat tau, saintis ni sebenarnya dia mengawasi segala pergerakan asteroid untuk keselamatan kita di bumi. Jadi, pastikan korang rujuk kepada kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwibawa. Jadi kita jangan mudah-mudah percaya berita yang kita tak tahu sahih ataupun tidak. Faham? Saya salah ke ni Mr. Faris? Saya rasa saya dah derhaka dengan suami saya. Macam mana ni? Saya nak kena jumpa. Abang. Bang. Ya minta maaf.
Ya tahu ya salah maklumat bang. Itulah. Lain kali percaya sangat yang internet tu. Kadang-kadang ada yang betul, kadang-kadang ada yang salah internet ni. Dan perempuan tak semestinya betul. Ada yang salah, ada yang betul. So, apa-apa internet, dia kena kaji dulu. Faham? Faham bang. Abang maafkan ya. Bolehlah. Terima kasih bang. Kita balik.